Mungkin lah awak rasa berat nak sedekah dalam bentuk duit, harta kan. Tapi sedangkan sekarang awak memang duk aktif sedekah. Ayat dia macam tu tuan. Duk aktif sedekah ilmu dekat YouTube lah, contoh macam tu dia cakap. So kat situlah saya fikir betul lah, betul. Kenapa saya dah cuba nak pulun pergi buat benda yang saya susah nak buat, sedangkan depan mata saya memang tengah buat. Lepas tu saya pulun buat tuan. Saya pulun buat mengajar orang. Mengajar orang tuan, orang bayar ke kat saya, orang tak bayar ke kat saya. Kalau orang tanya saya A, kalau jawapan dia A sampai Z tuan, saya explain A sampai Z. Saya tak suka sorok-sorok tuan. Tak kisah dia bayar ke dia tak bayar. Tu level saya buat level saya transfer knowledge kat orang. Okay, tapi macam pendapat tuan kan, tuan start mengajar tahun 2016. Secara public, yes. Okay, apa turning point yang okay, aku daripada wedding aku dah buat itu, dah buat ini, dan aku nak start mengajar. Apa turning point yang aku rasa aku boleh mengajar kot. Okay, so basically tuan, tak ada dalam buku saya untuk mengajar pun. Mak saya macam dia nak saya jadi cikgu. Contoh kan, dulu kan dia pernah cakap kan, kalau saya dapat jadi cikgu apa semua kan. So saya tak nampak saya boleh masuk kerja kerajaan, boleh jadi cikgu tuan. Dia adalah reason belakang dia kenapa saya cakap saya tak boleh kan. So basically sampai satu tahap saya rasa macam bila saya start tolong orang, ajar, transfer knowledge kat orang, saya rasa macam, bestnya. Okay. Saya rasa best tuan. So sejak situlah saya start untuk mengajar.